Sejarah ke pentas ilmu, Dr. Murad membuktikan masa lalu bukan penamat. Dengan tekad dan taubat, beliau bangkit meraih PhD kerana harapan sentiasa ada. Saya tak ada pengalaman ni. Apa itu literature review, jurnal, semua kita jadi pening. Kalau saya ada satu masalah, siapa saya nak rujuk? Katalah ada soalan sekarang, kata ada soalan, saya tak boleh terus tanya dia sebab dia di luar, saya di dalam penjara. Kembali lagi kepada sesi podcast bersama tetamu istimewa Dr. Malik dari kampung mana itu? Pinatau Kota Marudu. Pinatau Kota Marudu yang merupakan graduan pertama Malaysia yang dilahirkan, maksud saya yang dihasilkan dari tirai besi, di sebalik tirai besi. Lebih Famous kurang. tu, Dr. Malik. Jadi untuk sesi kedua ni saya akan membawa perbincangan ini bersama dengan Dr. Malik berkenaan dengan perjuangan menyiapkan PhD. Saya mempunyai pengalaman menyelia beberapa orang pelajar dan saya dapati pelajar-pelajar kita ini sangat selesa ya. Sampai kadang-kadang ada yang sukar untuk dicari ya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian Dr. Malik ini sedikit sebanyak akan memberi motivasi. Jadi Dr. Malik mungkin boleh kongsikan kepada saya dan pendengar di luar sana bagaimanakah perancangan pembelajaran yang dilalui khususnya PhD. Okey, saya bermula PhD menceritakan. Pertama kita cerita dari segi halangan. Halangan yang pertama semasa saya ambil PhD adalah siapa yang saya nak rujuk selain supervisor. Oh, Betul tak? betul. Maknanya saya sangat selut dan sampai bila-bila lah. Beliau seorang yang Doktor, sebutkan nama beliau. beliau seorang apa nama okey nama sorry. Ingat dia saya rasa nak menangis. Nama beliau adalah Profesor Dr. Profesor Madya Dr. Zahir Osman. Sekarang dia di Open University Malaysia. Yang mana saya bukan sahaja sayang dia sebagai seorang guru, tapi saya hormat dia sebagai seorang, saya dah anggap dia macam bapa sebenarnya. Oh, Okey. Sebab pengalaman saya dengan dia sangat panjang. Yang pertama sekali dia mengajar masa degree dia. Oh, Masa master pun dia. okey. Dan dia yang declare untuk nak jadi supervisor saya semasa PhD. Okey. Jadi halangan yang pertama macam saya cakap tadi, kita semua tahu nak buat PhD ni, saya tak nak cerita yang negatif, semua tahu. Dia punya sakit kepala kan? Betul. Kan? Semua saya nak cerita macam mana saya. Bayangkan sekarang, semasa saya ambil halangan pertama, halangan pertama, siapa saya nak rujuk selain supervisor? Betul. Bayangkan semasa saya ambil master, saya ambil coursework. Saya tak didedahkan atau tak ada sesiapa pun yang mendedahkan bahawa master ni boleh buat paperwork. Project paper. Okey. Jadi bila saya masuk PhD, saya tak ada pengalaman ni. Apa itu literature review, jurnal, semua kita jadi pening. Kan? Jadi halangan pertama saya adalah kalau saya ada satu masalah, siapa saya nak rujuk? Supervisor. Walaupun saya terus katalah ada soalan sekarang, kata ada soalan, saya tak boleh terus tanya dia. Betul. Sebab dia di luar, saya di dalam penjara. Saya kena, katalah sekarang ni saya ada soalan, saya tak boleh nak jumpa dia. Saya kena tunggu esok untuk pergi tanya. Maksudnya di internet. Internet jabatan menyediakan tapi dipantau. Okey. Jadi bila saya tanya, kata okey doktor, saya ada masalah berkaitan dengan literature review contoh. Research problem. Bila saya tanya dia bukan dapat jawab on the spot. Oh, Kan? ya betul. Sebab dia pun ada ketugasan lain. Okey. Itu cabaran yang pertama. Saya bukan terus boleh dapat jawapan tu macam yang kat luar sekarang ni, student kat luar ni, yang mana dengan ada YouTube boleh masuk. Betul. How to write literature for example kan. Dia boleh search tapi kami tidak boleh. Sebab Dipantau. yang itu di-block. Oh. Mana-mana media sosial kita tak boleh masuk. Okey. Kecuali
Open University, Library OUM dan beberapa yang lain. Okey. Maksudnya sekarang ni saya nak pergi cari itu, saya tak tahu kat mana. Jadi, itu saya cakap tadi pengorbanan supervisor saya sangat besar terhadap saya. Sebab saya cakap, okey, yang pertama sekali, Prof, nak kaji pasal apa? Kat situ pun dah dia pening, confirm lah dia pening kan. Tapi dia tanya saya balik, apa yang kamu nak kaji sebenarnya? Jadi saya beritahu. And then barulah dia guide. Okay, yang pertama saya susah dapat sumber. Sumber tadi macam kita nak cari jurnal pun, apa nama ni, nak cari jurnal pun kebanyakan website di blog. Jadi semuanya saya beritahu supervisor. Prof, saya nak jurnal sekian. Jadi supervisor ni sebenarnya kalau tengok dia punya student dia ada keinginan, dia sanggup download daripada luar dan dia bawa masuk untuk saya. Okey. Dia siap print lagi. Tinggal saya nak baca saja kan. Hmm. Jurnal-jurnal yang dibagi. Dan itulah tadi problem yang pertama tadi, bila saya ada masalah saya tak tahu nak rujuk siapa selain daripada supervisor. Kalau contoh saya nak pergi kat media sosial, tak boleh. Tapi student kat luar ni anytime dia boleh call. Dia boleh call doktor. Doktor saya ada, ataupun kalau segan pun boleh message. Paling-paling mungkin malam boleh tengok, kan? Ataupun kalau tak boleh, tak silap saya baru-baru saya tengok ada doctorate support group, tak silap saya di Facebook. Betul, doktor. Dia boleh tanya soalan macam-macam tu. Ya, betul. Kan? Saya cuma pernah masuk satu research gate. Saya pergi tanya soalan situ dan orang luar yang pergi jawab itu je berdasarkan tu. Maksudnya kat sini yang saya nak sampaikan, pertama sekali, supervisor ni kalau kita tunjuk yang kita betul nak belajar, dia akan support kita. Sebab tujuan supervisor ni bukan semata-mata dia nak dapat duit pada saya. Dia nak bagi ilmu. Dan dia yang saya tengok supervisor saya bila saya ada combo kan, dia menangis tengok saya. Sebab pada dia adalah dia nak tengok generasi ni ataupun saya sebagai contoh dia punya student berjaya. Dan dia tak ada untung apa pun sebenarnya kalau saya berjaya ke tak kan. Jadi sepatutnya mana-mana student ni kena hargai supervisor doang. Sebab supervisor ni bukan supervisor dia seorang tau. Dia ada ramai sebenarnya. Betul. Dengan kerja hakiki dia, dengan jurnal dan pelbagai. Okey. Halangan yang kedua, semasa saya belajar PhD. Kena faham dalam penjara tu mentaliti mereka, sorry to say kalau saya kata 80, saya boleh kata 89% adalah mentaliti yang negatif. Contoh sekarang ni saya masuk dekat Kumbang Kerbau ni kan, lumpur je kan. Diorang bercerita tentang perkara negatif saja. Jadi bila saya nak bertanya kepada mereka, diorang pun tak tahu. Diorang kata, kau lagi lagi tinggi kau punya study tak tanya kita orang. Itu maksud dia. Lepas tu mentaliti maksud saya bila saya balik dekat sel, saya cuba nak belajar. Diorang kata kau nak belajar buat apa? Kau banduan bukan kau dapat kerja. Kau buat study macam mana pun esok kau kena buang juga. Kau ada rekod pelbagai. Benda-benda sebenarnya kalau contoh saya layan maksud saya dengar, dia akan menyebabkan saya putus asa tau. Kan? And then selain tu persekitaran yang bising. Dia tak fikir kita nak belajar. Kalau contoh saya kata, tolong diam sikit. Lantak kau lah, kau nak belajar, kau belajar. Siapa suruh kau belajar? Kan, ni halangan-halangan dia. Belum lagi berkaitan dengan isu-isu lain lah. Jadi, dalam konteks ni, supervisor saya lah yang banyak membantu. Dia lah yang dengar luahan saya. Walaupun kadang-kadang tu, yalah, kalau contoh kita tak tahu kan, kita tanya dia. Sekali mungkin dia okey lagi nak explain. Kali kedua saya tanya, mungkin dia okey lagi. Bayangkan sekarang ni berkali-kali saya tanya benda yang sama je. Dan dia sangatlah penyabar. Dia diam, dia senyum. Dan kadang-kadang mungkin dia geram. Dia suruh saya kata, kau pergi basuh muka dulu lah. Kan? Mungkin dia dah stres. Sebab sampling saya tak tahu. Lepas tu nak cari data kat mana. Kan? Daripada setiap chapter ni pula, dia ada cerita dia nak nak cari tajuk pun. Sampai saya pernah muntah lah pasal tajuk ni. Lepas tu dia suruh kritik jurnal. Saya kata kat supervisor, Prof, nak kritik apa jurnal ni? Saya cakap anda. Siapa saya nak kritik orang yang keluaran jurnal lagi hebat-hebat? Kita tak tahu masa tu. Kan? Tu dia beritahu macam sebab kita tak faham. Masih juga kita nak lawan dia. Bukan lawan, maksud nak berhujah.
Jadi saya faham yang dia sebenarnya masa tu dia dah, dia bukan marah, dia Terharu. pada saya dia sebab dia nak saya jadi orang tau. Betul. Betul. Kan? Betul. Dia layan je. Okey. Sedangkan saya kadang-kadang fikir, ada budak-budak diploma or degree kadang-kadang datang jumpa, "Bang, macam mana nak buat accounting ni? Saya dah ajar begini-gini." Datang tanya lagi. Baru kali ketiga tu saya geram, "Bang, kau ni aku dah ajar banyak kali pun kau tak ada." Tapi supervisor saya tak kata gitu. Dia tak kata gitu. Kalau kita lihat tadi kan, tadi doktor sebutkan, ialah macam pelajar-pelajar yang bebas di luar ni kan, mereka mempunyai rakan-rakan sekuliah. Mereka banyak rakan-rakan yang buat PhD ataupun buat master yang boleh diajak berbincang. Tapi doktor punya isu konteks sangat berbeza. Jadi pernahkah dalam hidup doktor ni pernah down? Dan pada ketika itu susah untuk reach supervisor. Bagaimana doktor menangani hal tersebut? Okey. Saya menipulah kalau kata saya ni sentiasa berfikiran positif je kan. Ada 2 perkara yang mengganggu pemikiran saya sebenarnya dalam penjara. Pertama, bila saya nak bebas ni? Betul tak? Maksud dia, ah, kalau contoh saya tak dapat pengampunan, makna saya tak akan balik. Mula-mula dululah. Keduanya saya fikir, saya belajar tinggi-tinggi ni, apa yang saya boleh buat dengan ilmu ni? Kalau saya tak balik? Pada mula-mula dulu. Apatah lagi pada masa yang sama, saya juga seorang manusia normal. Saya ada perasaan, saya rindukan keluarga. Yang dalam daripada tahun 2001 sampai 2015 saya tak pernah berjumpa keluarga saya. Okey. Tak pernah berhubung. Dia isu dia ialah pelbagai isu tak ada telefon dan semua ya. Jadi ini semua menjadi faktor-faktor kepada perasaan nak down dalam penjara. Bayangkan sekarang ni saya tak ada jumpa. Bila tak ada jumpa atau lawatan, siapa nak bagi saya pakaian dan sebagainya? Kawan-kawan ni lah yang bagi. Dan akhirnya saya tak fikir luar dah. Dan saya jadikan, saya teruskan belajar. Sebab saya fikir macam ni. Kalaupun contoh saya tak bebas, dengan ilmu yang saya ada nanti, saya boleh ajar budak-budak lain, prospek lain, dengan harapan bila diorang keluar nanti, diorang jadi orang, itulah motivation saya. Okay, terima kasih doktor. Untuk sesi kedua ni, saya tutup untuk sesi kedua ni iaitu nikmatilah kebebasan dan keselesaan untuk segerakan kejayaan anda. Kembali selepas ini.